Balik di rumah bising bangun kali pasang lagu kodok rapok pasang slow sikit. Tak pada dengar benda ni. Tu baru ayah ngidak dah kata apa. Slow sikit bisingnya pasang lagu gitu lah. Ayah anak tak kat slow gitu. Kau kuat. Ayah, kalau kita suruh slow, dia tak slow, kita ambil golok dapur, belah dua radio. Tu baru ayah nak kabar kemung. Hang. Slow kan? Pegang golok tangan. Nak. Diwak lambat khapa wisuti. TV dak tutup tengah aku tengah semayang, lepo kok tikat. Kam hangat maiding 299. Baru dia takut. Nak dengar kita muter mari hujung kampung, ayo balik tu. Baru hormat. Ni dak laku sikit. Sebab tu je muda-mudi kau anyuk pasal apa? Pasal ibu bapa masyarakat dak kata, dak marah. Nak acu kita kata. Tengok budak puang tu pik di balik kampung kita dengan rambut celup merah, celup kuning, dak pakai tudung, kita pakat kata. Baru dia jadi molek. Ni tengok saja. Gitulah. Cik kata, rambut kuning macam ke nyapu sapah aku gelih. Sampai depan ulak Allah, mari dua mana tu bik lautang. Nah, dia pun naik taksi. Orang driver taksi kata lah, dah dia tengok lagi orang hutang gini. Nah, 3 orang kata balik semula. Cukup pala terus. Nah, tu cara masyarakat mengubah. Sebab tu Sayyidina Umar dia tegar cara gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar dia tegar cara gitu. Dia kata tujuan nak suruh bimbing dia. Boleh. Cara gitu kita kena buat semula. Pakat tegar, pakat marah. Bukan kita nak kata saja. Ini, nah, baru dia terasa. Nah, itu cara nak mengubah masyarakat. Balik semula kepada hukum Islam.